Guys, korang tahu kan, baru-baru ni dekat berita Malaysia ada cerita pasal alien. Siapa yang belum tengok lagi? Tak apa, saya tunjuk sekarang. Nanti saya jelaskan. Seluruh negara kini kecoh dengan satu berita tergembar daripada pelbagai saluran media antarabangsa. Fail sulit kerajaan sebuah negara asing berkenaan fenomena udara tidak dikenal pasti atau UAP akhirnya terdedah setelah dirahsiakan daripada pengetahuan umum untuk berdekad lamanya. Hey guys! Daripada berita tu, ramai orang cakap yang benda ni adalah untuk marketing Disclosure Day punya movie ke apa. Tapi sebenarnya tak, geng. Macam mana boleh terbongkar? Sebab Menteri Pertahanan dekat US tiba-tiba diorang keluarkan semua fail-fail arkab yang rahsia-rahsia pasal Area 51, pasal semua benda-benda makhluk yang diorang pernah jumpa yang bukan manusia. So, apa kena mengena dengan Disclosure Day punya movie pula? Okey, saya cerita kat korang. Okey, Disclosure Day movie ni, kalau korang nak tahu, producer yang buat movie ni adalah Steven Spielberg. Dia ni boleh katakan power lah producer yang buat Transformers semua. Okey, dia ni cakap yang dia buat movie ni, sebenarnya goals dia adalah dia nak bagi tahu dekat semua orang dekat dalam dunia ni benda perkara yang sebenar. Apa dia perkara sebenar? Perkara sebenar yang sebenarnya bukan manusia je yang dekat dalam dunia ni, tapi sebenarnya ada makhluk lain. Saya bukan nak promote movie tu ke apa, tak ada. Sebab apa? Saya semalam baru je tengok movie tu. Cerita dia memang okey, tapi last dia macam Tapi apa benda yang aku nak cakap kat korang sebenarnya, yang semua berita tu kata adalah benar. So kalau korang nak tahu details pasal macam mana sebenarnya benda ni terbongkar dan macam mana alien ni tiba-tiba boleh ada dekat dunia ke apa, jangan lupa like dan jangan lupa tekan follow. Sebab apa? Video lepas ni saya akan buat penjelasan pasal benda ni dan akan keluarkan FYP korang. Tapi sebelum tu, korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat pun jangan tinggal.